peluang satu di sini? Di sini saya tengok kalau di Sikamat ni dia perbadaran yang lama. Jadi banyak isu perantara dia dah macam tak ada dinamik dia. Jadi mungkin perlu ada sumber baru, ada idea baru untuk segi moden macam ni. Perayaan festival perjuangan yang kedua daripada segi kehidupan rakyat dia dah stagnan macam tu. Biasanya peluang pekerjaan terutamanya anak muda sangatlah kurang. Jadi kena ada idea baru dibawa dalam sekambat supaya kebenaran yang lama boleh disegarkan, boleh dijadikan kita membuka ruang kepada ruang dan yang kedua saya tengok ada isu-isu yang berkaitan dengan haji lama yang tidak ditunaikan oleh kerajaan sekarang, dan mungkin ada perkara yang kita boleh bantu untuk urus dan pastikan dia dapat dilaksanakan. Yang ketiga, pembandaran macam ni ada satu juga masalah, iaitu pendatang asing masuk sekumpulan minyak. Itu ada di keselamatan dan juga isu kebersihan, isu masalah-masalah tempat dan sebagainya. Dan ini juga perlu perlu ada kaedah untuk menangani dan untuk menguruskannya supaya penduduk rasa selamat, penduduk tidak rasa macam terancam. Ada yang mengatakan peluang di Johor akan bawa set, adakah CCP diberikan atau Sefaham saya tak sama. Kalau macam di Johor tu dia ada beberapa faktor kan. Pertama, faktor politik besar. Dia faktor lah dalam Pakatan Nasional ni ada rakan dalam mengenalkan hak asal si itu ada dari Selangor sini. Dan yang keempat, faktor sikap, perubahan sikap Indonesia terhadap diri, terhadap Pakatan Harapan, tapi mereka tak tahu nak campak mana undi mereka yang tak datang. Itu ada tempat-tempat yang ratusan undi dia keluar, tapi di tempat-tempat yang keluar tu dia mencampakkan undi dia kepada barisan. Sebab apa? Sebab PN ni dilihat macam stesen. Satu lagi dalam PN ni ada paksa di program Melayu agak rasa sensitif untuk bas itu. Cara yang paling baik adalah so di Negeri Sembilan ni saya nampak agak berbeza sikit daripada segi ialah ada faktor standar itu dan besar ada buat kesilapan pun ada jadi dalam sebenarnya dalam kesiapan. Dan daripada segi sentimen, saya rasa sentimen pengundi di bawah ini dia lebih melihat kepada mana nak bawa negeri ini. Jadi itu yang kita dalam satu kita cuba membawa kita bertanding sampai 24 orang ni. Harapan kita bukan hanya kawasan, dan kita baris dan berpikir supaya kita boleh menawarkan sesuatu yang baru kepada rakyat Negeri Sembilan. Sebelum ini Barisan Nasional dah minta Pakatan Harapan Pakatan Rasa, yang belum pernah lagi adalah Barisan Nasional. Jadi ini mungkin saat yang boleh kita tawarkan sesuatu yang baik. Yang kedua, kalau kita tengok dalam Barisan Nasional dan PN ni sudah ada elemen yang berkecampur. Jadi saya tak tahu sama ada pada saya, kalau pengundi lihat mungkin pun akan nampak bahawa mereka ni adalah satu alternatif yang akhir dia membawa ketidakstabilan. Jadi mungkin ada harapan kat situ, boleh kita tawarkan sesuatu yang lebih baik. Sebab sekarang ni bersatu tempatnya lebih duduk dalam penanding kita dan kita lebih fokus. Terima kasih.